buat syarat pada penganjung, mereka pun nak mengadu. Ustaz, Masya Allah, Ustaz. Ustaz tahu tak, ada satu ustaz tu dia main masjid kami, kuliah maghrib je pun, dia minta 5,000. Saya kata kalau dia minta 5,000, masalahnya apa? Terkejut orang masjid, mereka nak mengadu, ingatkan saya sokong mereka. Pasal saya tak ambil duit. Saya kata kalau dia minta 5,000, masalahnya apa? Bayanglah. Dulu hampa kata kami yang mengaji pondok, mengaji madrasah, tak ada akademik, tak ada SPM, kami tak ada masa depan. Esok nak makan apa? Betul tak ni? Ayat tu bukan dulu, sampailah orang tanya di madrasah tahfiz saya, sampailah. Ni tahfiz ni tak ada akademik ni, esok mereka nak pergi mana? Nampak lagi ha? Nak kerja apa? Nak makan apa? Saya pun dulu kena macam tu. Ustaz-ustaz lain pun kena macam tu. Ustaz Firdaus pun masa nak mengaji agama kena lagu tu. Lah ni bila kami dah berjaya, hampa perlu kami letak 5,000 sejam. Bayanglah dulu hampa kata tak ada masa depan. Dulu hampa kata nak makan apa. Kami buktikan, kami berjaya. Mana hampa jemput kami? Bukan hampa sini, nak hak depa tu lah. Hak mulut kuajak itu. Kan? Bayanglah. Betul? Kami nak buktikan kami ada masa depan. Viral dekat media sosial tahun lepas kan. Pasal tentang satu ustaz ada 3 banglo, ada 5 biji kereta mewah. Oh, ustaz ni penunggang agama. Kepala otak hang. Hang yang suka free. Hang yang letak perkataan ikhlas atas kepala ustaz-ustaz. Sebab hang nak bayar murah. Sebab hang boleh bayar RM10 sebulan ustaz mengajar Quran. Hang lah penunggang agama yang sebenar. Betul? Best tak ceramah malam ni? Wah. Hang lah penunggang agama. Hang ambil perkataan ikhlas, hang ambil perkataan jihad, hampir bubuh atas kepala ustaz-ustaz. Hang nak ustaz lagu mana? Kalau ustaz yang pakai kereta mewah sikit, mujuk malam ni naik Alphard, orang mai tolong bawa. Kalau naik Alphard sendiri, tu makan duit madrasah, makan duit orang ramai lah tu. Pakai orang tua ni pakai kereta elok sikit, tu balas duit masjid lah tu. Dia nak apa? Dia jemput Ustaz Muhammad Jim datang ceramah dekat Merbuk Kedah. 2 minggu lepas dah berjalan kaki dah daripada Ipoh. Punya zuhud dia nak macam tu.